Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita pada hadis 59 ya. Sana. Baik, daripada kitab hadis-hadis hukum yang telah kita pelajari sekian lamanya bagi menunjukkan kepada kita unggulnya mazhab Syafi'i, iaitulah mazhab ini berdiri di atas hukum yang diambil daripada ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang sahih. Maknanya mereka yang mengatakan mazhab Syafi'i ini dibina bukannya di atas dalil hadis ataupun Quran, hadis yang sahih, maka mereka tersilap sebenarnya. Jadi hadis yang ke-59 untuk kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan hukum salat, waktunya. Iaitu an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, nazala Jibrilu alaihi salatu wassalam fa'ammani fasallaitu ma'ahu fahasaba bi asabi'ihi khamsa salawatin. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari, aku telah mendengar Nabi SAW sabda, Jibril AS turun lalu mengimamkanku dan aku salat bersama dengannya. Baginda membilang dengan jarinya 5 solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, bahawa Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini antara sahabat yang muda dan beliau juga terlibat dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Berarti mereka ketika memperjuangkan Nabi dan berbai'ah setia dengan baginda SAW di tempat namanya Mina, itu adalah tujuannya untuk membawa Nabi datang ke Madinah, untuk membangunkan apa yang Nabi SAW diwahyukan oleh Allah SWT itu. Jadi beliau ni mendapat gelaran Al-Badri. Kata Imam Ibn Sa'ad, riwayat daripada gurunya Al-Waqidi radhiyallahu anhu, bahawa Abu Mas'ud ini merupakan seorang yang tidak terlibat dalam perang Badar. Dia cuma terlibat dengan Bai'atul Aqabah yang kedua saja. Tetapi bagi Imam Muhammad bin Ismail Bukhari radhiyallahu anhu, ulama terkemuka ni rahmatullah alaihi ni, beliau mengatakan, mempertegaskan bahawa Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ni terlibat dalam perang Badar. Dan bila bertindahnya riwayat di antara pakar hadis, Syekhul Muhaddithin Imam Bukhari dengan yang lain, kita akan ambil Imam Bukhari. Jadi apa yang disebut oleh Imam Al-Waqidi itu kurang tepat, bahawa Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini tidak terlibat dalam perang Badar. Mengatakan bahawa beliau mendapat gelaran Badri itu gelaran nombor 2 tinggi. Dan ilmu hadis yang paling tinggi Al-Muhajiri, kemudian Al-Badri. Mana Al-Badri ini terlibat dengan perang Badar. Cuma Ibn Sa'ad daripada gurunya Al-Waqidi mengatakan Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ni bukannya terlibat dengan perang Badar, cuma dia tinggal dekat dengan Ain Badar, dekat dengan tempat namanya Badar yang jaraknya lebih kurang 160 km dari Madinah itu. Jadi telah saya tegaskan tadi bahawa bila bertindahnya riwayat di antara Al-Waqidi dan Al-Bukhari, tentulah para ulama akan memilih pandangan Al-Imam Al-Bukhari, kerana beliau punya hafaz dan juga kajian lebih tepat daripada yang saya. Jadi Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari ini juga meriwayatkan beberapa hadis lain. Contohnya hadis berkaitan dengan keutamaan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, iaitu sesiapa yang membaca Aman Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha pada waktu malam, maka di hujung hadis mengatakan kafata. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ketika waktu malamnya, maka dia akan dipelihara, dijaga dari gangguan jin, gangguan manusia, gangguan binatang. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim juga daripada ni Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Selain itu Abu Mas'ud juga meriwayatkan hadis, inna mimma adrakan nasa min kalamin nubuwatil ula
idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sungguhnya antara yang sampai kepada kita daripada wahyu yang Allah sampaikan kepada semua para nabi hampirnya, bahawa dalam pesan itu, jika kamu tidak merasa malu, maka buatlah apa saja yang kamu kehendaki. Hadis ini boleh kita lihat dalam himpunan hadis 40, juga hadis sahih, juga daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amir. Ya, jadi ini adalah seorang sahabat Nabi yang punya jasa besar, dan di hujung hayatnya dia menyokong Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi adalah pandangan dia yang juga Sayyidina Ali marah kepadanya. Lalu Sayyidina Ali telah pun memecatnya dari jawatan gubernur di Kufah. Beliau ni dikatakan wafat pada tahun 40 atau 41 atau 42 Hijrah, wallahu a'lam. Ada persisian tarikh wafatnya. Jadi dalam hadis ini Abu Mas'ud berkata bahawa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril telah datang untuk menunjukkan aku kaifiat sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam aku melihat, macam kamu melihat aku sembahyang. Jadi dalam turunnya peristiwa Isra' Mi'raj yang telah kita baca pada hadis yang lalu, difardukan salat sampai jadi 5 akhirnya, maka kemudian datang Jibril membuat tindakan susulan mengajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada waktu-waktu yang ditetapkan. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Jadi kemudian Nabi telah menunjukkan dengan jarinya yang 5 waktu-waktu yang diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-60. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subha, wa man adraka raka'atan al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asr. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang sempat mendapatkan satu rakaat salat subuh sebelum matahari terbit, maka dia dikira telah menunaikan salat subuh. Dan sesiapa yang sempat mendapatkan satu rakaat salat asar sebelum matahari terbenam, maka dia dikira telah menunaikan salat asar. Ini hadis riwayat Abu Hurairah yang telah pun kita berkenalan dengan beliau ini beberapa kali. Ini sahabat Nabi yang antara yang paling lambat masuk Islam, berjumpa dengan Nabi cuma 3 tahun, tetapi punya jasa besar dalam Islam, iaitu meriwayatkan lebih daripada 5,000 hadis. Beliaulah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, mengatasi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mengatasi para isteri Rasulullah, mengatasi anak-anak Rasulullah SAW, mengatasi cucu-cucu baginda SAW. Bagi menunjukkan kepada kita bahawa ilmu ni untuk satu yang disuruh kita mendapatkannya. Kita jadi anak kepada orang alim, mufti sekalipun, tapi kalau kita tidak mengambil berat pada ilmu, tak ada apa-apa lah. Bukanlah kita menafikan keilmuan yang ada pada para sahabat, tapi di sini kita belajar nilai kesungguhan yang ada pada seseorang itu. Ya, maka Abu Hurairah ni telah saya cerita kepada tuan-tuan mengalami satu masalah, iaitu mudah lupa. Lalu Nabi SAW telah mengajarnya satu doa, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina. Dan akhirnya Abu Hurairah ni menjadi ingatannya begitu kuat. Tidak ada satu pun yang Nabi sampaikan melainkan dia akan ingat. Dan saya juga telah cerita kepada tuan-tuan, Abu Hurairah ni merupakan seorang yang kurang disenangi oleh umat Islam pada ketika awal masuknya ke dalam Islam. Lalu Nabi telah mendoakan untuknya dengan doa pengasih. Jadilah beliau ni dikasihi oleh semua orang Islam. Bukan dia saja, ibunya pun. Allahumma habib ubaidaka haza ila qulubil mu'minin wa habib ilaihil mu'minin. Wahai Tuhan, jadikanlah hamba-Mu ini disayangi oleh semua orang beriman, dan jadikan dia juga turut menyayangi semua mereka. Berkat doa Nabi untuk Abu Hurairah ni, maka semua orang mendengar nama Abu Hurairah ni menjadi sayang dan cinta kepadanya. Jumpa saja mereka begitu sayang dan kagum dengan Abu Hurairah ni punya jasa pada Islam. Bahkan dalam akidah ahli sunnah meletakkan satu daripada babnya, mencintai para sahabat itu tanda iman. Termasuklah Abu Hurairah ini. Jadi kita dalam hidup ni betapa perlunya mendidik anak-anak kita untuk mengenali para sahabat Rasulullah SAW, kerana mereka ni merupakan insan terbaik
yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah SAW. Begitu ya. Jadi ada banyak kisah yang telah kita bincangkan tentang Abu Hurairah ni. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, "Man adraka raka'atan min subhi qabla an tatlu asy-syams." Sesiapa yang dapat satu rakaat daripada salat subuh sebelum matahari terbit, dia dikira dapat salat subuh. Mana nak ceritakan kepada kita ada dua perkara. Yang pertama, luasnya waktu subuh itu. Yang kedua, rahmat Allah kepada orang yang terlambat. Ya, jadi siapa sembahyang satu rakaat subuh betul matahari terbit, maka dia dikira telah sembahyang subuh dalam waktunya. Selagi dia tidak menangguh-nangguhlah, mungkin dia terbangun lambat. Ada satu hadis dari Ahmad mungkin menyempurnakan maksud hadis ini, bahawa ada seorang perempuan datang mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, suami saya ni dia lalai lah Rasulullah. Dia suka tidur lambat, berkawan-kawan, adalah kelalaian-kelalaiannya. Subuh bangun lambat Rasulullah, macam mana cerita?" Rasulullah panggil suami itu bernama Safwan. "Wahai Safwan, cuba kau cerita pada aku apa hal kau tidur lambat dan bangun lambat, mesti kau mengadu pada aku." Hukum seorang perempuan bertanya kepada qadhi ataupun mufti dalam isu fatwa itu bukan mengumpat. Al-ghibatu laisa bi-ghibatin fi sittatin. Ada perkara yang dianggap bukannya mengumpat. Antaranya menanyakan hukum fatwa. Antaranya menceritakan tentang kezaliman orang yang betul-betul zalim. Nombor tiga, bila kita menjadi saksi dalam mahkamah, kita kena cerita lah. Tak boleh pula saksi itu tampil depan hakim, tak boleh tulis, tak boleh mengumpat orang. Dia kena cerita. Begitu juga kalau seorang perempuan bertanya bab fatwa, seseorang bertanya bab fatwa, dia kena cerita benda yang sebenarnya supaya hakim atau mufti faham. Maka Safwan ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tanya kepadanya, maka dia pun menjawab keadaannya bekerja, tak boleh nak tidur awal, dia ada penyakit tertentu, insomnia dan sebagainya. Rasulullah dengan pengasih penyayang mengatakan, kalau begitu teruskan hidupmu, tapi bila bangun lambat subuh sembahyanglah. Kata Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang kepadanya. Kerana manusia itu tingkatannya berbeza-beza di sisi Allah, daripada yang saleh dengan yang biasa-biasa. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keluasan waktu dan rahmat Islam kepada mereka yang terlambat untuk sembahyang subuh. Tapi jangan jadikan dia tabiatlah. Usahalah untuk memperbaiki. Ramadan datang pada kali ini, usahalah untuk meletakkan target yang tertentu dalam hidup kita, menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Hadis ini juga mengandungi nilai tarbiyah dalam hidup. Ya, jadi kemudian siapa yang terlambat salat asar, dia dapat sembahyang satu rakaat. Kemudian maghrib, dikira telah sempurnalah sembahyang asarnya. Ya, namun komen para ulama dalam hadis-hadis seperti ini, seperti Imam Nawawi dalam Muslim, berarti ini dalam kes-kes yang mana seseorang itu terlambat, tak sengaja, terlupa. Kita meletakkan target nak balik kerja ni sembahyang asar kat rumah lah, biasanya sempat. Tiba-tiba jam luar biasa pada waktu itu, bulan puasa, hari Jumaat lah tu. Keluar ofis elok dah pukul 5. Sampai rumah dekat berbuka lah contohnya. Maka kita sembahyanglah asar, walaupun dapat satu rakaat, dikira telah sempurnalah asar itu. Macam tu Baik. Hadis berikutnya, an Abi Barza Nadla bin Ubaid al-Aslami anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-isya'i wal hadith ba'daha. Hadis ini dijelaskan oleh hadis berikutnya lagi iaitu dalam hadis ini daripada Abu Barza Nadla bin Ubaid al-Aslami bahawa Nabi tidak suka tidur sebelum waktu isyak dan bercakap-cakap selepasnya. Jadi tidur selepas maghrib ini dibimbangi akan mengakibatkan seorang itu terlambat sembahyang isyak. Mungkin tertidur terus, maka hendaklah dia mengelakkan tidur selepas maghrib. Ya, dalam tasawuf mengajar kita kalau tidak ada kuliah lepas maghrib ni, sembahyanglah sunat 8 rakaat ke 4 rakaat ke, selain daripada salat ba'diyah maghrib itulah, setengah memanggil sebagai salatul awwabin. Ya, jadi jadikan manfaatkan waktu lepas maghrib ni untuk baca Quran ke, berzikir ke, dengan kuliah ke, sembahyang sunat ke. Ya, ini adalah mengelakkan kita terlepas waktu isyak. Hadis berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata layatin salatal isya fi akhir hayatihi falamma sallam qam
faqala ara'aytakum laylatakum hazihi fa inna ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa mimman huwa ala dhahril ard al-yawm ahadun. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengimamkan salat Isyak pada satu malam pada akhir hayatnya. Selepas memberi salam, baginda berdiri lalu bersabda, tidakkah kamu melihat pada malam ini, sungguhnya pada akhir 100 tahun nanti tidak ada seorang pun yang berada di atas muka bumi pada hari ini yang masih hidup. Hadis yang pertama dijelaskan oleh hadis yang kedua ni. Yang pertama tadi mengatakan makruh kan, kita tidur lepas maghrib, makruh lah, bukan haram Dan makruh juga kita berjaga lepas Isyak tanpa tujuan yang sepatutnya. Nanti dijelaskan maksud perkara-perkara yang dibenarkan untuk membolehkan kita berjaga lepas Isyak tu. Ini hadis satu daripadanya. Iaitu lepas Isyak tak ada apa nak buat, tidur. Nanti kita akan lihat bagaimana yang dibenarkan lepas Isyak itu untuk berjaga. Contohnya untuk satu berkuliah, membincangkan bab ilmu, ataupun menunaikan hajat orang Islam. Mereka jemput kita datang ke rumah sebagai contohnya. Ada jamuan nak pergi haji contoh, pergilah tunaikan hajat orang Islam. Ataupun seseorang yang berkahwin, ada pasangannya, isterinya, suaminya, mereka ada perhubungan yang dibenarkan dalam Islam, maka itu dibolehkan. Maka selain daripada perkara-perkara ini, tidaklah digalakkan untuk kita berjaga-jaga lepas Isyak. Orang muda dengar pesan Nabi ni, lepas Isyak pergi duduk kedai mamak pula sampai pukul 2-3 pagi. Lepas tu balik, nanti bimbang subuh tak bangun, itu perkaranya. Tahajud pun terlepas, itu yang ruginya. Kesihatan pun tidak bagus kalau makan pukul tengah-tengah malam, pukul 11-12 tu, lepas tu tak ada sahur kan. Jadi ini adalah peringatan mencakupi berbagai-bagai maslahah, termasuklah kesihatan tadi. Jadi ini Ibnu Umar juga saya telah jelaskan kepada tuan-tuan siapakah beliau. Ini anak kepada Zainul Umar Khattab radhiyallahu an, seorang yang terkenal dengan alimnya, faqihnya, dan beliau juga termasuk di kalangan pemikir-pemikir dalam majlis mesyuarat pada zaman ayahnya, zaman Uthman, zaman Ali. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, manusia yang paling mirip kepada rupa Umar Khattab radhiyallahu an. Bahawa Ibnu Umar ni pernah mimpi melihat dia pergi tengok syurga, dia pergi neraka kan. Saya telah ceritakan kepada tuan-tuan. Akhirnya dia bertanya kepada kakaknya bernama Hafsah itu. Maka Hafsah telah bertanya kepada Rasulullah SAW. Hafsah ni seorang daripada isteri Nabi, seorang daripada ummahatil mukminin. Maka Nabi telah menerangkan satu ayat saja, Abdullah ni lelaki yang saleh kalaulah dia bangun tahajud. Maka si kakak ni beritahu pada adiknya, adik, Rasulullah beritahu pada kakak, kau ni orang yang soleh kalaulah kau bangun tahajud. Maka Abdullah bin Umar mulai mendengar pesan itu, tidak pernah meninggalkan lagi qiyamul lail sampai dia mati. Berapa lama? Sekurang-kurangnya 40 tahun tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Maka Abdullah bin Umar juga termasuk di antara mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tetapi saya pernah terang kepada tuan-tuan, Abdullah bin Umar ni dari sudut populariti dan famousnya tidaklah dapat mengatasi Abdullah bin Abbas. Ada beberapa orang Abdullah kan, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr. Ini semua merupakan jahabilah ulama, ini merupakan fuqaha di kalangan sahabat. Tapi yang paling top di kalangan mereka berempat ni adalah Abdullah bin Abbas. Kerana Abdullah bin Abbas ni sangat mahir dalam pidatonya, dalam percakapannya, public speakingnya. Dia ada gelak, dia ketawa. Tapi Abdullah bin Umar kalau berhimpun dalam majlis ilmunya, seolah-olah macam kiamat akan berlaku sebentar lagi. Wajahnya menghimpunkan segala bentuk kedukaan Abdullah bin Umar ini. Maka dia tidak mendapat sokongan yang ramai lah, dia suruh anak muridnya. Tapi Abdullah bin Abbas, kemahirannya berpidato, bercakap, mengumpulkan ramai orang kelilingnya. Dan pandangan Abdullah bin Abbas cukup banyak berbanding dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni tidak pernah rasa kecil hati atau sakit hati atau iri hati dengan Abdullah bin Abbas. Sebagai buktinya, Abdullah bin Umar ni bila ditanya hukum, dia tidak mampu menjawabnya. Dia berkata, itu nampak tu orang muda tu duduk dekat tiang, nampak tak? Dia lebih kurang sama umur tu, nampak tu. Kau pergi kat dia, tanya pada dia hukum, nanti kau tahu, kau jawab kat aku, kau beritahu aku. Siapa orang itu? Abdullah bin Abbas. Beginilah sikapnya para ulama.
Orang yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu, dia tidak ada rasa dengki kepada orang yang lain. Kerana perjalanan ke akhirat ini pintunya luas, sangat luas. Maka tidak ada rasa dendam, dengki, iri hati dengan orang lain. Engkau nak berjuang sini kan, aku berjuang juga. Aku cara aku, engkau cara engkau. Berbanding dengan manusia di dunia, mereka saling berebut-rebut kerana share of the cake tu lain daripada kek akhirat. Akhirat tidak ada limit. Tapi kat dunia, manusia mungkin berada dalam satu bidang yang sama, dia merasa iri pada orang lain. Ya, mungkin seorang doktor tidak senang pada doktor yang lain, kan doktor itu lebih popular daripadanya, mungkin kan begitu. Mungkin seorang arkitek dan sebagainya. Tapi orang yang ke akhirat hatinya, dia tidak ada rasa iri pada orang lain. Maka begitulah yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Umar terhadap sahabat baiknya Abdullah bin Abbas. Menyayanginya, menghormatinya, mengatakan pergi kat dia. Dia ada ilmu, tanya pada aku, tak tahu ni soalan kau tanya ni memang payah aku nak jawab, tak erti. Pergi ke dia tanya, nanti kau dapat jawapan kau sampai pada aku. Allahu Akbar. Tawaduk ni mereka. Maka dalam pesan Nabi selepas Isyak ni menunjukkan kepada kita, rupanya bukanlah dilarangkan untuk bercakap terus lepas Isyak. Oh, tak boleh dari balik tidur. Bukan begitu. Ada benda berguna, kita sampaikanlah. Ni macam dalam kes Nabi ni, Nabi menceritakan tentang 100 tahun ke hadapan tidak ada lagi orang yang hidup kecuali nadir, kecuali jarang-jarang. Kebanyakan manusia sampai 70-80 tahun mereka akan meninggal dunia. Kebanyakannya itu lumrah, normalnya begitu. Ya, kalau hidup lepas daripada waktu itu pun mungkin tidak enjoy lagi seperti zaman sebelumnya. Mungkin dah jadi beban kepada keluarga yang ada. Maka takdir Allah dan hikmah di sebaliknya, untuk seorang itu tamat misinya, dia kembalilah kepada Allah ajalnya. Macam tu maksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi adalah insan yang diberi panjang umur lebih daripada itu dalam kes-kes yang terpencil. Ya. Jadi dalam hadis mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik orang yang panjang umurnya tapi amal salihnya tidak berkurangan, berjalan terus. Ya. Guru-guru kami yang mengajar dekat negara Arab, ada yang mati dalam menyampaikan ilmu, ada yang mati dalam keadaan mendengar majlis ilmu. Ya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ada pengarang kitab Fiqh Manhaji itu, dia menyampaikan ilmu sampai waktu suaranya pun dah tak keluar sangat dah. Dia datang majlis, anak murid dia sampaikan. Anak muridnya nak baca buku, dia menggeletar ni, ulama besar juga. Dia menyampaikan ilmu, tuan guru boleh tak baca ni, silakan. Tuan guru, betul ke ni yang guru? Tuan guru tak menyahut. Meninggal dunia, bersandar di dalam majlis ilmu. Ya. Maka ini bagi menunjukkan kepada kita bahawa umur itu Allah telah tetapkan. Yang pergi, yang tinggal teruskan kehidupan macam biasa. Ya. Ada kisah-kisah para sahabat kalau kita baca di kalangan mereka yang berkata pada isinya, abang kalau meninggal dunia, awak nak kahwin baru tak? Tanya pada isi dia. Ada seorang tu bernama Abdullah bin Abi Bakar, anak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti kita jumpa hadis ni. Allah bin Abu Bakar ni isterinya sangat cantik jelita, paling cantik di kalangan orang Arab. Dulu sebelum turun ayat hijab, maka orang tahulah dia paling cantik. Namanya Atikah. Ada hadis menunjukkan sampai Abdullah ini tak pergi sembahyang. Ada mengatakan terlepas sembahyang Jumaat. Tapi tak sayalah, yang sayanya dia tertinggal sembahyang kerana sibuk dengan isinya. Maka Abu Bakar pulang ke rumah, Abu Bakar lalu rumahnya, Abdullah, engkau tak pergi sembahyang ya nak? Apa nak jadi dengan kau ini? Maka Abu Bakar menyuruh si Abdullah itu menceraikan isinya Atikah itu. Oleh kerana ayahandanya seorang yang saleh, yang paling baik manusia selepas Rasulullah, dia terpaksa ceraikan isinya Atikah. Kita kalau jadi bapa suruh anak lelaki kita ceraikan menantu, tak boleh hukum dia, tuan-tuan ni. Itu macam belah keruang. Kita tak sampai iman macam Abu Bakar. Itu pun dibincang oleh para ulama itu. Wajib tak mentaati ayah bila menyuruh seseorang itu menceraikan isinya, anaknya itu menceraikan menantunya, maknanya itulah. Dalam Islam para ulama mengatakan iman ayah kamu tidak macam Abu Bakar. Abu Bakar itu kata-katanya jadi macam hukum kerana dia sangat saleh. Begitu juga Umar.
radhiyallahu anhu pernah menyuruh anaknya menceraikan isinya juga. Yang pentingnya kemudian Abu Bakar melihat terjadi kesiahan dia, teringat sangat isinya, dan isinya pun mengingati dia, maka dia rujuk semula. Ada keadaannya perceraian itu boleh menyelesaikan masalah untuk meluruskan balik semula kesilapan yang berlaku. Janganlah kita mencela orang yang bercerai seolah kita lebih baik daripada mereka. Adabnya begitulah, ya. Maka kemudian oleh kerana Abdullah bin Abu Bakar ni terlalu cinta pada isteri bernama Atikah, dia telah memberi kepada isterinya itu sebuah kebun tanah yang mahal. Dia kata, isteriku, aku bagi kau tanah ni, kalau aku mati kau jangan kahwin, ya. Kita jumpa kat syurga. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bila suaminya meninggal, Abdullah itu meninggal dalam pembukaan kota Taif, seorang daripada syahid, mati syahid dia. Maka habis iddahnya, Sayyidina Umar meminangnya. Umar Khattab meminangnya. Dia mana dia dah janji dengan syahid suami dulu tak boleh berkahwin, dia bagi kebun tanah pun. Tapi Sayyidina Umar ni bukan calang-calang orangnya, lelaki ahli syurga ini Nabi sebut. Lebih tinggi makam daripada suami yang dulu. Maka dia pun berkata kepada Sayyidina Umar, saya nak terima tapi ada janji dengan suami. Apakah janji itu? Ada kebun yang diberi oleh suami. Saya mahu kata senang saja, untuk menjaga hati keluarganya, pulangkan kebun itu kepada keluarga Abu Bakar. Maka Atikah mengulangnya. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu punya cemburunya kepada Atikah ini kerana dia perhatikan di sini dia pergi sembahyang 5 waktu di masjid. Pergi ke masjid Rasulullah sembahyang. Sayyidina Umar rasa cemburu dan dia kata orang menengok isinya itu. Maka Sayyidina Umar berpakaian macam Zorro itu, pakai tutup, boleh panggil tutup tak nampak. Dia tahu isi lalu kat situ, dia target isi dia datang, dia terkamnya isinya, dia gomol isinya. Isinya kata, tolong lepaskan saya. Siapa kamu ini? Binatang ke apa? Dia pun lepaskan, isi lagi pulang. Mulai hari itu isinya tidak lagi pergi ke masjid. Dan Sayyidina Umar tidak beritahu pada isinya, aku yang buat. Dia nak halang tidak boleh, kerana hadis-hadis mengatakan la tamna'u ima Allah an buyutillah, tidak boleh menghalang kaum wanita dari pergi ke masjid. Tengok Sayyidina Umar Khattab, maka dia tak boleh halang tapi dia buat macam tu. Kerana jealous dia yang sangat kepada isinya yang cantik cerita itu, Atikah radhiyallahu anha. Maka pada hari sakitnya dan hampir matinya ditikam oleh Abu Lu'lu'ah itu, barulah dia cakap pada isinya, sebenarnya kau ingat tak satu malam kau diterkam, itu aku sebenarnya. Kerana aku jealous tengok kau diperhatikan orang. Kita tak bolehlah cemburu buta kepada isteri, tapi kalau ada sebarang muasyirat, ada perkara-perkara berlaku, utamanya kalau orang itu muda, maka kenalah dielakkan dengan cara yang hikmah, ya. Isteri pergi kerja nanti bergaul dengan orang melampau-lampau, kita tak boleh kan. Sebaik-baik pekerjaan orang perempuan tu yang tidak bercampur dengan lelaki lah. Tapi nak buat macam ni tuan-tuan, zaman fitnah pada hari ini. Sayyidina Umar wafat dan dia membuat satu madah yang sangat indah, menceritakan dia seorang wanita sastrawan. Dia buat madah yang sangat indah untuk suaminya, macam suami yang dulu juga. Maka menjanda dia mengetuk kali yang kedua. Dipinang pula oleh seorang lagi sahabat ahli syurga, namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam. Maka berkahwin dia kali ketiga dan suami yang ketiga pun mati syahid juga. Tuan-tuan, hebat, Kemudian wafatnya dipinang pula oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cantiknya tidak luput sama sekali, awet muda. Dipinang pula oleh Ali radhiyallahu anhu. Tapi dia menolak dengan baik, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Sayyidina Ali dah menjadi khalifah masa itu. Sayyidina Ali, Tuan kalau berkahwin dengan saya, Tuan pun akan mati syahid juga. Kerana 3 orang suami saya dah mati syahid. Tapi akhirnya dipinang pula oleh anak Sayyidina Ali, namanya Al-Husain bin Ali. Oi, bapa tak dapat, anak pula yang dapat. Kahwinlah Husain dengan wanita mulia yang salihah ini, yang hebat ini, namanya Atikah ini. Dan Husain juga terbunuh di Karbala. Kan? So dikatakan siapakah? Abdullah bin Umar yang kita sedang baca kisahnya kata, siapa yang nak mati syahid, kahwinlah dengan dia. Jadi 4 orang suaminya mati syahid belaka.
Ya, ketika dia melihat kepala suaminya Al-Husain itu, menangislah dia dan membuatlah syair yang sangat indah. Dan selepas itu dia mengambil keputusan untuk tidak berkahwin lagi, walaupun dipinang oleh ramai lagi orang selepas itu, termasuk Muawiyah. Allahu Akbar, ini awak muda jenis apa ini? Tapi dia seorang wanita yang terbukti kesalihannya, kebaikannya, dermanya, infaknya, ya, menyertai kejeritaannya itu adalah keindahan akhlak dan agama. Saya nak bawa pada tuan-tuan perkara ini adalah menceritakan bahawa ada hadis nanti pun kita akan jumpa berkenaan dengan apakah hukum seorang perempuan itu berkahwin lepas kematian suaminya. Bukankah kita mendengar bahawa Nabi SAW menyatakan dalam Isra Mi'raj, Nabi mendapati ada golongan wanita yang mengejar baginda untuk memasuki syurga, gambaran yang Allah berikan di akhirat. Bila Nabi bertanya kepada Jibril, siapakah mereka ni wahai Jibril? Jawapan Jibril, inilah wanita-wanita yang bersabar sampai jatuh pipinya, maknanya menjadi berumur dia, kerana menjaga anak-anak yatimnya selepas suaminya meninggal dunia dan tidak berkahwin. Bersabar di atas kematian suami, menjaga anak-anaknya masih kecil. Macam orang perempuan. Ya. Tapi hadis ini tidak kuat. Hadis ini tidak boleh jadi hukum sebab ada banyak bukti yang menunjukkan bahawa isteri-isteri sahabat ini selepas suami mereka wafat, sahabat itu mereka berkahwin. Macam kes Atikah ni tadilah. Jadi bergantung pada situasi, bergantung pada keperluan. Kalau berkahwin itu lebih baik, silakan. Kalau tidak berkahwin itu lebih baik, boleh bersabar, silakan. Dua-dua ada pahala di sisi Allah, kerana hukumnya adalah niat dalam hati dan juga pelaksanaannya. Baik, hebatnya Islam ni, kerana semua benda itu ada penjelasan dan hukumnya. Bukan hearsay orang tu cakap, orang cakap, tidak, dia ada hukumnya. Baik, hadis yang berikutnya, An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajira wal 'asra wasyamsu naqiyatun wal maghriba idza wajabat wal isya'a ahyanan wa ahyana idza ra'ahum ijtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar wa subha kana nabiyyu saliha bi ghalasin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW mengerjakan salat zuhur ketika matahari meninggi, mengerjakan salat asar ketika matahari jelas kelihatan, mengerjakan salat maghrib bila matahari terbenam, dan mengerjakan salat isyak kadang-kadang pada awal waktu, kadang-kadang melambatkannya. Apabila baginda melihat mereka tiba awal, mereka menyegerakan solat. Apabila baginda melihat mereka tiba lambat, maka Nabi melambatkan solat. Manakala salat subuh, Nabi mengerjakannya ketika hari masih gelap. Ya, hadis ini riwayat Jabir. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu merupakan antara sahabat-sahabat muda. Yang kisahnya juga menarik. Jabir ini kematian ayahnya, ya, Abdullah, yang telah mati dalam perang Uhud dan dikebumikan bersama dengan syuhada yang lain, tapi dalam satu lahat. Tapi Jabir ni telah minta kepada Rasulullah untuk dikebumikan ayahandanya berasingan daripada orang lain. Maka Nabi telah membenarkan, menunjukkan kepada kita jika berlaku satu keperluan, bolehlah mengalihkan jenazah kalau ada keperluan. Ini pun satu hukum yang menarik. Dan ketika Nabi membuka Masjid Nabawi pun, Rasulullah SAW telah pun mengarahkan supaya digali kubur-kubur yang ada di tanah itu untuk dipindahkan ke tempat lain. Jenazah orang mati sebelum Islam lah, di perkuburan di tapak Masjid Nabawi itulah. Jadi Nabi SAW ada hukum berkaitan dengan mengalihkan jenazah. Maka Jabir ni telah minta kepada Rasulullah untuk mengalihkan jenazah ayahnya kerana dia hendak ada kubur sendiri. Maka Nabi membenarkan sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jenazah ini telah dikuburkan begitu lama, pada waktu dia mampu, dia punya wang, duit untuk mengalihkan jenazah ayah itu, ialah ada kos-kosnya, menggali dan sebagainya. Dia pemuda yang miskin. Maka akhirnya bila digali kubur ayah, mereka melihat si ayah itu dalam keadaan utuh jenazahnya, seolah baru sebentar tadi dikebumikan, darahnya masih mengalir lagi. Itulah dia kedudukan orang yang mati syahid, karamah yang Allah beri kepada seorang yang mati syahid. Disaksikan seorang periwayatan hadis itu dengan sanad yang sahih bahawa si Jabir ini telah mengalihkan ayahnya dan tubuh ayahnya masih lagi elok, bahkan berbau wangi.
Ya, tuan-tuan, kisah-kisah macam ni ada banyak dalam dapatan Islam. Ada seorang tabi'i bernama Mansur bin Zazan, bukan Zahzan, Zazan. Mansur bin Zazan, seorang tabi'i yang terkemuka dari Kufah. Beliau ni pada hari ketika matinya orang kebumikan, bukan jenazahnya saja wangi, tanah yang digali mereka pun menjadi wangi. Kata Imam Zahabi yang Syiar Alamin Nubala, punya hebatnya karamah itu sampai dikatakan perawi cerita itu membawa pulang tanah itu kan wanginya, dan bau wangi itu berkekalan selama berminggu-minggu. Itu tanah tu Allah memberikan kelebihan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Baik, jadi Jabir ini ada banyaklah kisah menariknya bersama Rasulullah SAW. Bila ayahandanya mati, ayahandanya pernah pesan kepada dia supaya jaga adik-beradiknya. Adik-beradiknya semua perempuan, 8 orang perempuan. Maka Jabir ini dipesan oleh ayahnya untuk menjaga adik-beradik perempuannya. Dia tak ada lelaki, dia satu tunggal. Maka bila dia berkahwin, oleh kerana tak ada duit, Rasulullah pun tidak dijemputnya pada waktu perkahwinan itu, tak mampu. Dan dia berkahwin dengan seorang janda. Maka Rasulullah telah bergurau dengannya. Melihat keadaan itu, Rasul tanya padanya, kau sudah berkahwin Jabir? Ya Rasulullah. Dengan siapa? Maka dia menyebut nama. Ini bukan menghina orang, tuan-tuan, bukannya. Nabi berkata kepadanya, hala tazawwaju bikran tulaibuha wa tudaibuha. Engkau orang muda, kenapa tak kahwin dengan adara? Kahwin dengan adara, kau dia main dengan dia main dengan kau. Kahwin dengan janda buat apa? Nabi SAW bergurau dengannya. Ya, maka dia menjawab, ya Rasulullah, saya punya janji dengan ayah untuk menjaga adik-adik perempuan saya. Jadi saya berkahwin dengan seorang janda, mudah-mudahan dia boleh jadi seolah macam mak yang kedua untuk adik-adik perempuan itu. Rasulullah senyum saja, sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di kalangan para ulama hadis menjelaskan keutamaan dalam berkahwin dengan anak dara bagi teruna lah. Begitu maksudnya. Ya, maka teruna dengan anak dara begitu seolah-olahnya. Sebab Rasulullah berkata itu adalah wahyu daripada Allah SWT. Memanglah engkau punya matlamat, tapi kalau engkau minta nasihat daripada awal, aku tak nasihatkan begitu. Maksud Rasulullah SAW. Dan tentunya kata-kata Rasulullah itu lebih benar daripada apa yang dilakukan oleh seseorang. Baik, ada banyak kisah tentang Jabir ini. Jabir pun pernah dibeli untanya oleh Rasulullah, dan peristiwa itu berlaku dalam masjid. Berarti dalam sudut perniagaan bukanlah mutlak kita dilarang untuk berniaga dalam masjid. Kan ada orang dia kata tak berniaga ni haram hukum ni. Bukan begitu. Yang diharam kalau kita menjadikan masjid itu macam iklim, macam suasana pasar raya, pasar basah, pasar tani, menjerit, memanggil orang, kata harga murah, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau seseorang itu berniaga mengatakan saya ada jual minyak wangi kat bawah, sebenarnya beli, saya jual buku kat bawah, ya, barangkali itu tidaklah dilarang, kerana tidak ada unsur-unsur menghilangkan suasana ibadah di masjid. Ini juga jelaskan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' dan juga Syarah Muslim. Baik. Jadi dalam hadis ini Jabir radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur bil hajirah, ketika matahari tinggi. Ini macam kita sembahyang pada waktu yang ditetapkan di negara kita, alhamdulillah. Di negara umat Islam semuanya ada waktu-waktu sembahyang yang telah pun ditandakan oleh jabatan falak masing-masing. Kemudian mengerjakan salat asar ketika matahari jelas kelihatan. Kemudian mengerjakan salat maghrib bila matahari terbenam. Dan mengerjakan salat isyak bila hilang tanda merah itu. Itu pada awal waktunya. Tapi untuk salat isyak kadang-kadang Nabi sembahyang awal, kadang-kadang Nabi sembahyang lambat, bergantung kepada keadaan jemaah yang ada. Zaman Nabi dulu tidak kompleks macam kita. Nanti kita jumpa hadis sembahyang subuh ni Nabi baca 60 hingga 100 ayat. Sembahyang subuh Nabi SAW. Ya, sampai habis sembahyang tu kadang-kadang dah terang. Nabi SAW sembahyang subuh. Panjangnya waktu subuh Nabi mengimamkan solat 60 hingga 100 ayat. Tadi imam kita baca berapa ayat? Pasal imam baca panjang, kita dah lengur tengok semacam apa pula surah Yasin pula dibaca ni. Sebenarnya Yasin 80 ayat dulu. Kalau bagi 2 40 dengan 43 kan. Kalau kita sembahyang subuh pagi Jumaat tu, sembahyang surah Sajdah tu 30 ayat kan. Betul Al-Insan kan. Berapa ayat semua? 60 ayat lebih kurang. Betul.
Nabi sembahyang 60 hingga 100 ayat. Nanti kita jumpa hadis yang berikutnya. Tapi ialah meraihkan keadaan perbezaan masa dan suasana, orang kita pergi bekerja, jalan jam dan sebagainya. Tidak patutlah kita ikut macam tu. Ya, kalau sekali hari cuti bolehlah kita buat. Ya, kerana dalam Islam ada satu bab dipanggil usul fiqh meletakkan la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkinah. Tidak menafikan perlunya ada perubahan hukum kerana suasana dan waktu yang tempat yang berbeza. Macam tu mereka berpuasa dekat Rusia, lainlah kita puasa dekat Saudi. Mereka sembahyang di sana musim salji. Tak bolehlah ikut hadis ni untuk panjang macam tu, bekulah orang nanti. Jadi perbezaan hukum ni memang dikira tempat dan suasana. Keluasan ini ditunjukkan dalam Islam. Bahkan ada hadis nanti kita jumpa Nabi sembahyang subuh hampir-hampir terbit matahari pun ada, sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam kes Safwan yang saya ceritakan tadi, bila isinya mengadu dia kerap bangun lambat, sembahyang lambat, Nabi menghadapinya dengan tenang sekali. Kerana ada orang pattern type macam Safwan ini sampai ke hari ini. Dia baik, bagus, tapi Ustaz, suami saya subuh lambat lah Ustaz. Tapi baik Ustaz, baik orangnya, saya tak tahu nak buat macam mana. Rupanya ada pattern macam tu daripada zaman Nabi lagi, sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita baca ni, barulah kita dapat terarahnya hidup orang Islam ni semua ada sampelnya. Macam tu Jadi cuma yang perlu diingat, berusahalah untuk memperbaiki diri. Kerana keampunan Allah itu sangat luas. Yang kita patut takut ialah kesalahan dengan manusia. Kerana kesalahan manusia ni banyak menyekat orang masuk syurga tahu. Dan bila cerita buat puasa ni, semua perkara-perkara kebaikan itu dianjurkan banyak berkaitan dengan manusia. Puasa ni pun bagi makan ke orang, betul tak? Bayar zakat, banyak lagi perkara-perkara lain Jadi kita dapat lihat dalam hadis ini tentang bagaimana keluasan waktu sembahyang. Nanti ada penjelasannya pada hadis-hadis berikutnya. Saya kira cukup setakat ini dulu. Ya, wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.